Okey, ni ayam goreng mamok kita dah siap. Ayam goreng mamok. Jom kita start. Hari ni kita nak share resipi ayam goreng mamok. Okey, ni bahan kisaran dia. Bawang besar 1 biji, cabai kering dalam 7 tangkai, lepas tu bawang putih dalam 6 ulas. Barang ni semua kita blender, okey. Kita masukkan bahan kisaran kita tu. Ceroy sikit tak apa geng, sebab kita nak buat tepung. Okey, tepung jagung 6 sudu. 6 sudu kita masukkan tepung jagung. Kemudian kita masukkan tepung beras 6 sudu juga tepung beras. Okey, ni resipi untuk sekok ayam, untuk suri rumah. Suri rumah kan. Kemudian kita masukkan ni rempah kari daging 2 sudu makan, lepas tu dengan lada putih setengah sudu. Lada putih setengah sudu semua. Masukkan semua ni. Kemudian kita masukkan garam sikit. Garam. Kemudian kita masukkan ajinomoto 1 sudu juga ajinomoto. Ni ayam goreng mamok kedai-kedai nasi kandang tu. Dan kita masukkan daun kari. Daun kari kita masukkan daun kari. Kemudian kita masukkan telur 1 biji telur. Okey, dan kita masukkan ni pewarna merah tua. Kita bancuh dalam air dulu kan sikit. Dalam setengah tudung, jangan terlampau banyak setengah tudung ke suku tudung Tak mau bubuh pun tak apa. Tapi nak bagi jadi macam ayam goreng mamok tu, masukkan. Masukkan sikit dulu kan. Bismillah. Kemudian kita go dia. Okey, ni bahan kita dah siap. Tengok tekstur dia, tak terlampau pekat, tak terlampau cair kan. Tak apa terlampau cair. Okey, ni ayam ni kita kena perlu berat dia sekurang-kurangnya sejam. Pastikan minyak betul-betul panas. Kita siasat kita dalam 170. Kita akan goreng dia selama 10 minit. Bismillah. Okey, ni ayam goreng mamok kita dah siap.